Allahu Akbar. Asalnya jarum susu ini masuk ke tubuh aku. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, niatlah hati noh. Ya. Niat hati, niat bagi semua keluar sekali. Bagi inilah keluar sekali dengan jarum ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, lepas nafas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, sekali lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, lepas nafas Allahu Akbar. Lepaskan semua. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia tangkap dia ambil. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh cerita sikit tak macam pakai ni berapa Apa tu lama jugalah. Dalam macam 20 tahun macam tu. 20 tahun lah. Okay, orang lelaki kan orang perempuan yang masuk kan? Orang lelaki. Orang lelaki. Orang Malaysia ke orang luar? Orang Malaysia. Orang Malaysia lah. Negeri mana tu? Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang lah. Oh. Dia memang masukkan susuk kat orang? Ya. Oh. Tua ke muda? Orang tua lah. Orang tua lah tu. Ada lagi tak? Meninggal dah. Oh, meninggal dah. Oh. Tujuan pakai dulu untuk apa? Selalunya untuk kecantikan lah. Untuk kecantikan lah tu. Jadi tak pakai tu? Jadilah. Tapi lama-lama makan diri balik lah. Oh, jadilah tu. Tapi lama-lama makan diri balik lah. Dia makan diri macam mana tu? Macam sebab kita dah tak mahu dia dah. Bila kita tak mahu dia ni tu. Dia kacau kita balik. Dia kacau lah. Dari segi gangguan kehidupan ke apa? Macam mana? Semua? Ya. Oh. Dengan gangguan pun ada? Ya. Lepas tu kehidupan ni kira kekeluargaan semua jadi macam-macam lah? Tak tenteram lah. Tak tenteram lah tu? Sakit sekali lah? Sakit ya. Oh, sakit sekali tu. Jadi insyaAllah lah kira tadi kita dah buat keluar dah semua tu kan? Alhamdulillah. Jadi dah lepas dah. Lepas ni insyaAllah lah kira boleh buat amal macam biasa apa semua. Jangan susah hati apa semua kan? Dan ada nasihat sikit kepada yang di luar sana yang masih ramai lagi yang pakai dan baru nak pakai. Macam mana kata-kata sikit ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh, kalau untuk kecantikan ke, untuk daripada sebab-sebab apa lain lagi, baik jangan pakai lah. Sebab satu hari dia akan makan diri kita balik. Dia akan makan tuan balik. Tak payahlah. Yalah tu. Kalau dan buang tak apa, kalau meninggal dulu. Iya, kalau dan buang tu alhamdulillah. Kalau tak dan buang tu subhanallah, tak tahu nak cakap macam mana lah. Macam yang ni pun ikhtiar nak buang pun berapa lama dah? Ikhtiar nak buang ni lama. Tapi kita cuma tak jumpa betul-betul orang yang boleh buang kan. Sebab yang ni bukan sebarang-barang orang yang boleh buang ni. Bukan sebarang-barang orang yang boleh buang ni. Kena cari orang yang betul-betul pakar, orang-orang yang pandai yang boleh bahagian buang pembuangan susuk ni. Hanya orang tu saja boleh buang. Yelah no. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Betul, sebab dia susuk ni dia adalah saka. Ya. Permulaan saka. Sebab dia belaga dengan darah kita. Bila kita mati nanti dia akan turun dekat anak cucu. Ya, takut yang tu lah. Dia saka perjanjian darah dia memang antara yang kuat lah. Ya. Kan? Sebab tu kadang macam hari tu orang nak mati kan. Susah. Dia makan habis anggota-anggota badan semua. Cuma dia kadang-kadang orang tak perasan. Ya. Orang tak perasan kadang-kadang. Bila kita betul-betul benci dia, tak mau dekat dia, baru dia akan tunjuk kat kita lah. Kadang setengah tu ada orang sayang benda ni kau. Orang sayang dengan nak buang, sayang nak buang. Ya.
Kau ada perasaan macam tu tak? um, Macam dulu-dulu. Mungkin Allah dah buka pintu hidayah untuk saya. Macam kira macam dah bagi peringatan, bagi keinsafan. Saya macam kena cari jalan untuk pembuangan dia lah. Jalan tu. Sebab kita fikir nak pergi waktu Ya, kan. ya. Yang tu lah. Hari kematian kita. Jalan betul. Hari kematian. Sebab yang booking kat saya pun ada 2,000 orang yang Ya, booking ya. seluruh Nusantara. Ya. Dan ada yang dah meninggal, tak ada sempat nak Yes, buang pun ada kan. benar. Tak tahulah, kita tak tahu macam mana kan. Ya. Yang tu lah, insyaAllah. Tapi Alhamdulillah. kalau masih sempat lagi, saya minta buang lah. Jalan tu. Ya, ya. Usaha lah tu Usahalah. untuk buang tu. Ya. Yang tu lah, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah.